Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera. Selamat datang ke hari perlawanan untuk saingan Piala FA. FA Selangor. Bersama saya tidak bersendirian, Syazmin Aswar yang akan menemani anda dan akan menemani anda sepanjang 70 minit perlawanan. Bersama saya adalah Naki. Apa khabar Naki? Saya Alhamdulillah. Ditunjukkan oleh pasukan Leopard pada ketika ini. Saya suka untuk berkata rekod mereka pada musim lepas. Kita lihat bagaimana. Satu jaringan telah pun terhasil. Baru kita katakan bahawa barisan pertahanan Galaxy Girls sebenarnya cuba untuk menyekat segala larian dan serangan yang cuba dilancarkan oleh SSS Leopard. Kemudiannya satu jaringan telah pun terhasil daripada ketua pasukan mereka. Kita lihat sekali lagi bagaimana ada satu percubaan terus half volley yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 17 ini, Nur Laila Syamila. Ini merupakan pemain yang begitu efektif ketika menyerang, baik untuk SSS Leopard mahu juga untuk barisan pasukan. Penjaring gol pertama perlawanan pada malam ini, Laila Syamila terus ke dalam kawasan kotak penalti. Terlepas peluang untuk SSS Leopard. Masih lagi mereka yang mengawal momentum ketika ini. Satu hantaran ke tengah, Jai diselamatkan. Bola muntah, peluang untuk SSS Leopard. Jaringan kedua. Jaringan kedua terhasil di arena MBSJ. Jaringan yang boleh saya katakan ini adalah jaringan yang tidak dijangka oleh pemain-pemain Galaxy Girls apabila hantaran ini berlaku, Naki. Ya, kita lihat segala-galanya bermula dengan sepakan di luar kotak penalti ini. Kemudian satu follow up yang dilakukan selepas tepisan dilakukan oleh Umairah Masarah. Dan pemain ini cukup bijak untuk memenangi bola di kawasan yang cukup sempit. Dan tolakan itu menghasilkan jaringan kedua untuk Aisyah Nur Iman. Izzah Hatirah. Namun hantaran itu gagal dikawal oleh beliau. Satu lagi percubaan terus jarak jauh. Peluang untuk Galaxy Girls. Cantik daripada pemain tengah ini. Satu rembatan terus saja menerjah ke gawang Irdina Adriana yang seakan-akan terpaku dengan jaringan tersebut. Jaringan daripada Hajar Najwa memberikan suntikan semangat untuk Galaxy Girls pada malam ini. Ya, percubaan yang cukup liar dari jarak yang jauh saya kira. Tengah padang Hajar Najwa mencuba dan kali ini berjaya untuk merobek gawang gol Leopard dengan menewaskan Nur Kasara. Kita lihat bagaimana percubaan di tengah padang, kemudian dalam kedudukan yang saya kira lemas untuk Nur Kasara untuk jaringan pertama yang dicari-cari oleh Galaxy Girls. Untuk membantu jentera tengah Galaxy Girls dengan memberikan umpanan-umpanan yang membebaskan rakan sepasukan Ju Kalisha di hadapan Laila Syamila ketika ini. Lepas Laila Syamila, satu rembatan terus. Laila Syamila, jangan diberikan sedikit saja ruang kepada pemain ini. Terus saja satu roket dilepaskan oleh beliau pada malam ini, menjarakkan lagi kedudukan SSS Leopard 3 gol di hadapan. Ya, kita lihat bagaimana jaring ketiga daripada Laila. Kawalan bola cukup baik di kaki beliau dan ruang sudah dibuka untuk beliau. Kita lihat percubaan dari kaki kanan beliau berjaya untuk menewaskan penjaga gol lawan. Madami menghasilkan jaringan ketiga untuk pasukan Leopard. Gelicikan juga cantik, kawalan bola yang cukup baik, sentuhan pertama cukup baik dan disempurnakan dengan sepakan yang cukup menarik. SSS Leopard di minit-minit akhir ini mungkin akan ada penambahan jaringan. Whistle panjang untuk aksi separuh masa yang kedua telah pun dibunyikan.
Secara keseluruhannya SSS Leopard yang mendominasi. Namun semangat juang yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Galaxy Girls haruslah dipuji. Namun keputusan berakhir di arena MBSJ untuk aksi pusingan 16 Women's FA Cup 2026. SSS Leopard 3, Galaxy Girls 1.